Assalamualaikum guys. Alhamdulillah. So 95 14 IPO dah disenaraikan, 9 naik pada hari penyenaraiannya, 5 kecundang. Kan, tapi apa-apa pun nampak, walaupun kecundang nampak gaya adalah tanda-tanda kenaikan tu kan. So cerita dia tuan-tuan, hari ni high mobility disenaraikan di Bursa Malaysia kan. Masuk dalam main market, harga tawaran dia adalah RM1.22. Dia buka tadi pagi RM1.27 dan tutup pada harga RM1.33 dengan kenaikan sebanyak 9%. Bank penasihat dia Maybank, masuk dalam main market tuan-tuan. So Alhamdulillah lah kan, pada pelabur IPO yang dapat saham ni, so adalah profit sikit kan. Bolehlah buat beli lemang ke rendang kan raya kan. So basically director cakap apa, dia gunakan 70 juta ataupun 60% untuk beli bas-bas, syarikat bas bas operator. Lagi 15 juta untuk beli facilities untuk charging untuk EV nyebah lah kan. 5 juta untuk hardware upgrades. Lepas tu lagi 22.3%, 25 juta akan digunakan untuk working capital lah, modal kerja ni cerita dia kan. So Alhamdulillah lah. Nak kata IPO dah bucking the trend, tak juga. Pasal apa, pada FY nampak market masih lagi soft lah kan. Soft. Jadi kita tunggulah, tengok IPO yang akan datang sama ada dia dia okey ke tak okey kan. So all the best tuan-tuan dan puan. Next kita ada Sumi Sarjana dan beberapa lagi cakap-cakap lain yang bakal masuk dalam Bursa Malaysia tak lama lagi. All the best. Nakkan input-input saham daripada FY, jangan lupa follow, jangan lupa share kan, jangan lupa like. Belanjalah, jangan kedekut sangat. Alright tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.